Hai guys, yang mana memerlukan mic? Aku ada beli satu mic. Aku beli tak, bukannya pinjam ke apa lagi orang kata minta sample free ke tak tapi beli. Korang dah bersedia ke? Korang dah bersedia nak tengok mic aku? DJI Mic Mini. Nice. Ada? Tak ada kan? Tiba ada content creator dah beli mic mini, mic DJI ni sebab orang kata memang berbaloi, so aku pun belilah. Aku tak berapa mahal tau, 3 engah je, 3 engah je. Nak buka susah. Okay. So dekat belakang ni apa yang aku dapat dah, kotak ni apa yang aku dapat ada dalam ni. Semua ni ada dalam. Oh my god. Ada buku je. Dalam ni bag baju yang cantik. Bawa kedai. By the way ya, aku nak pergi photoshoot raya. Hari ni 20 hari bulan, esok 21. Cantik juga dia. Bag dia so exclusive, you know. First thing kita ada bulu-bulu dia. Second thing kita ada jack, audio jack. So yang nak ni macam nak cucuk dekat kamera lah. Last kali kita ada kameranya, kamera pula. Mic-nya kamera yang ni aku tengah pakai kamera dia. Ya Allah, cantiknya. DJI press to unlock. Kita press, macam nak press. Dia buka logo tu. Dia buka ni oh my god. Mari kita buka. Press bawah ni tau. Menyala. Oh, tinggal satu je bateri dia. Orang tak charge kot. Besar ni je dia punya mic dia atas ni kot. Tak tahulah, kena try dulu. Sekejap aku try, sabar sebentar, aku connectkan dulu. Ok, ini suara aku tanpa mic. Ok, kalau korang boleh dengar suara aku tanpa mic, bunyi bising ke apa ke. Ok, sekejap kita try pakai mic DJI ni. Ok guys, ni video aku dengan mic ni, mic DJI. Kalau korang boleh tengok ni, warna hitam ni DJI. Ok, clear tak? Double clear. Hai, Assalamualaikum.